Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak selesaikan operasi gabungan pecahan 5/1/2 darab dalam kurungan negatif 2/3 tambah 1/4. Jadi yang pertama sekali kita kena tukarkan pecahan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. 5 kena darabkan dengan 2, 10 tambah dengan 1, 11. Jadi 11/2 darabkan dengan negatif 2 darab dengan 3, 6. 6 tambah 2 jadi 8. 8/3 tambah dengan 4 darab 1, 4. Tambah dengan 1 jadi 5/4. Okey, sekarang ni jika kita lihat soalan yang ada dalam kurungan, kita kena selesaikan yang dalam kurungan dulu. Jadi kita perlu buat 11/2. Kita lihat sini adalah penyebut yang berbeza. Okey, kita kena samakan penyebutnya. Jadi kita darabkan sahaja. 3 darabkan dengan 4. 8 darab dengan 4 juga sebab bawah darab dengan 4. Jadi 4 darab dengan 3 untuk samakan penyebut iaitu 12. Okey, atas juga mesti darabkan dengan 3. Jadi 3 darab 4, 12. 8 darab 4, 32 membawa tanda negatif. Okey, tambah dengan 15. 15 Okey, jadi sekarang ni kita dah nampak, okey, negatif 32 tambah dengan 15. Jadi kita perlu buat tambah ataupun tolak. Jadi kita kena tahu, okey, apabila ada tanda negatif dan juga positif, kita kena buat operasi tolak. Kalau kita nampak ada tanda negatif dan juga negatif, kita kena buat operasi tambah. Kalau kita nampak ada tanda positif dan positif, kita buat operasi tambah, of course. Satu lagi iaitu positif dan juga negatif, kita buat operasi tolak. Maksudnya jika ada berlawanan tanda, maka kita buat operasi tolak. Jadi sekarang ni kita buat operasi tolak. 32 tolakkan dengan 15. Jadi 32 tolak 15, 12 tolak 5 jadi dapat 7, pinjam 1 tinggal 2, 1 17. Jadi jawapannya adalah 11/2 darab dengan dalam kurungan ada 17/12. Okey. Jadi tanda apa yang patut kita letakkan dalam ni? Sama ada positif ataupun negatif. Jadi kita lihat nilai yang paling tinggi, kita ambil tandanya sebagai tanda untuk yang di bawah ni. Jadi nilai paling tinggi adalah 32. Jadi kita ambil nilai tanda negatif. Okey. Jadi negatif 17/12. Jadi sekarang ni okey, kita perlu selesaikan darab pula. Okey. Sekarang ni 11 darab dengan negatif 17. Direct darab sahaja. Kalau operasi darab, darab sahaja. 11 darab dengan negatif 17. Okey, 11 darab dengan 17. 7, 7, 1, 1. Okey, 7, 8. Okey, jadi 187. 187. Tanda negatif ini kita bawakan saja negatif. Kemudian per dengan berapa? 2 darab 12. Jadi 24. Jadi jawapan yang sempurna adalah bila kita tukarkan pecahan tak wajar ni kepada pecahan nombor bercampur. Jadi 187 bahagi dengan 24. Jadi bagaimana kita buat? Cari nilai 24 sifir 24 yang boleh hampir kepada 187. Okey. Jadi macam mana kita buat? 24 darab 1 sama dengan 24. 24 darab dengan 2, 48. 24 darab dengan 3, dapat 672. 24 darab dengan 4, dapat 96. 24 darab dengan 5, kita dapat 10, 20, 10, 120. Kan? Okey. Dan seterusnya. Jadi berapa sebenarnya? 24 darab. Kita cuba 24 darab 8. 24 darab dengan 8. 2, 3, 160. 163. 116 tambah 3, 19. 192. Jadi mungkin 24 darab dengan 7. Berapa 24 darab dengan 7? 24 darab 7, 4, 7, 8, 2. Jadi sini 14
tambah 2 jadi 16. 168. Jadi, kita punya jawapan adalah 24 darab 7. Okey. Jadi, darab dengan 7. Jadi, dapat 168. Maka, bakinya adalah ni tolak. Jadi, bakinya adalah 19. Jadi, kita tulis di sini 7, 19 per 24. Okey, apa dia punya tanda dia? Tanda dia adalah negatif. Okey. Jadi, setakat itu saja jawapannya. Sekian, terima kasih.